Sebelum nak tengok video tu, bolehlah tekan button subscribe, like dan share. Subscribe tu free je guys, free je. Korang tekan button subscribe tu dari merah ke kelabu. Kalau dah kelabu jangan tekan lagi, nanti jadi merah balik. Okey, tu je lah. Jom tengok video. Hai gang, kali ni aku nak review action figure Alien Mephilas. Kat depan kotak dia ada menunjukkan logo Atroman 55 tahun anniversary dan ada gambar Alien Mephilas dan ada tulis Alien Mephilas 55 tahun anniversary dan logo Bandai berwarna biru. Di belah kiri kotak, kanan kotak, bawah kotak dan atas kotak kosong je. Kat belakang kotak dia menunjukkan ada aksesori dan gaya Alien Mephilas apa yang dia boleh buat. Tanpa membuang masa, jomlah kita keluarkan Alien Mephilas ni dari kotak ni dan ada instruction manual dia supaya korang tak pala tahu bila nak pasang. Dah berapa lama aku tak keluarkan dia sampai dah kotor dia punya instruction manual ni. Macam biasa, jomlah kita buat magic. Tada! Kita buka kotak yang transparent ni dan kita baling sebab menyemak je. Dan macam ni lah rupa dia Alien Mephilas dan dia punya aksesori tangan. Dia ada 3 je aksesori tangan, dia tak banyak. Yang pertama ni tangan dia macam terbuka sikit. Yang kedua ni terbuka banyak. Senang je aku cerita kan. Voice over ni paling simple yang aku pernah buat ni sebab aku dah malas. Tapi aku kena rajin juga. Ini tangan dia yang ketiga. Dan ini kapal dia. Kapal? Apa kapal? Dia punya detail weh sama gila macam dalam siri weh. Tak cantik gila. Cantik gila macam nak Cakoroy. Ni dia punya stand dia dan dia punya pengepit stand. Pengepit ni lah dia Alien Mephilas yang sangat gagah. Ni dia punya base stand. Tapi aku perasan kan, dia punya logo 55 tahun anniversary macam ada something wrong. Kalau aku tengok dekat bahagian kotak belakang dia, elok je bersih. Kat belakang Mephilas ni tak ada pula terkopik ke kan. Tapi dah macam battle damage pun ada dia punya stand ni kan. Cantik je aku tengok. Aku okey je lah, tak kisah kan. Apa benda pula ni. Jom kita tengok detail Alien Mephilas ni dengan lebih dekat. Ni kat bahagian muka dia. Kalau korang tengok kat bahagian mata dia kan, cantik gila weh detail dia. Kat bahagian tangan dia, bahagian badan dan bahagian kaki dia menggerutu tajam macam ni. Ni bahagian belakang dia. Kalau korang tengok kan, badan dia agak mantap dan padu. Kalau korang letak je macam ni kan, dia terus boleh berdiri dengan kukuh tau. Jom kita tengok articulation dia pula. Kepala dia boleh tunduk macam ni. Boleh pusing. Tak boleh pusing. Macam bahaya juga kalau nak pusingkan. Tapi kat bahagian tangan dia, kalau korang nak gerakkan 360 macam ni, dan dia punya joint kat bahagian tangan dia memang banyak gila weh. Mudah lah nak main kat bahagian tangan dia. Macam-macam gaya korang boleh buat dengan bebas. Kat bahagian dada dia boleh gerak-gerak macam ni, boleh pusing-pusing macam ni. Kat bahagian badan dia pun sama juga, boleh gerak-gerak macam ni. Tapi kat bahagian kaki dia kan, tak boleh nak bebas sangat sebab dia terhalang kat peha dia. Peha dia lemak, dia besar sangat. Nak kangkangkan kaki dia pun kena berhati-hati sebab ada height. Kat bahagian lutut dia pun boleh lipat macam ni. Kat pergelangan kaki dia pun boleh gerak-gerak macam ni. Jadi macam itu je lah articulation dia. Mantap kan? Jom kita tengok part lupa pula nak alihkan bangunan ni. Jom kita tengok part aksesori tangan dia yang ada 3 je ni aksesori tangan dia. Memang kedekut juga Bandai ni. Jom kita cabut dulu tangan dia yang belah kiri ni. Kita cabut. Susah nak cabut. Cabut pun macam ni lah rupa dia bila dah dicabut dia kan. Dan kita letak kat tepi dan kita ambil aksesori tangan dia yang terbuka ni dan kita pasang lah. Takkan tu pun nak aku ajar macam nak pasang kan. Kita tekan je dia dan macam ni dah rupa dia. Bak tangan dia terbuka macam ni kan. Dan bolehlah buat gaya yang dia selalu buat, gaya ikonik dia. Ngam tak ngam? Ngam tak ngam? Korang komen sekarang, ngam ke tak ngam? Kita pergi ke part aksesori dia. Dia punya best stand, kapak angkasa dan dia punya stand yang panjang ni. Apa benda tak nama dia. Jom kita masukkan stand dia ke best stand. Banyaknya stand. Nampak tak kat belakang kapak angkasa ni ada lubang macam ni. Dan kita tinggal cucuk je kat belakang dia dan dia boleh berdiri macam ni. Macam acah-acah terbang kapak angkasa ni. Dan kita letak kapak angkasa dia kat sebelah Alien Mephilas. Barulah padu ngam nak mampoi. Part yang dia boleh kepit ni kan, kita cocok juga tempat yang sama. Dan kita kepit Alien Mephilas ni supaya nampak macam gimmick-gimmick dia tengah terbang.
Dan bila kita cabut dia punya stand ni, kita tinggalkan base stand ni dan kita letak elemen Filas ke atas dia, bolehlah display macam ni. Baru betul elemen Filas 55 tahun anniversary. Nampak premium gila. Ni kalau aku comparekan SHF elemen Filas ni dengan SKC Atroman Hayata, Sofubi Kaiju 65 inci, Sofubi Atroman dan SHF Figure Alien Zara. Jadi ini je lah review aku untuk kali ni. Jangan lupa follow dan subscribe. Okey, itu je lah.